Assalamualaikum Malam ni puasa kelima ya. Puasa kelima. Saya nak mencuba sate daging Sate daging bersama kuah. Kuahnya. Tapi saya tadi dah makan nasi dah. Ini saya ulaman lah, nak merasa kan. Kita tuang ya. Kita tuang dulu. Hati-hati. Oi. Lakit-lakit. Tengok. Oi, jangan banyak-banyak. Nanti nak makan nasi boleh pakai lagi ni. Mana tahu tengah malam kelaparan ya. Dia berguna juga ni. Okey. Sate apa tu Jam? Sate apa tu? Sate daging. Sate daging ya. Nak makan daging wahyu mahal. Daging ni pun jadilah. Tunjuk sikit Jam, tunjuk sikit Jam. Okey, kita goyang dulu. Goyang dulu. Bagi meresap. Dah meresap ni. Kita angkat satu. Usi. Nampak mantap lah. Satu suapan ya. Satu dua. Mantap lah. Tak ya. Ni sate ni kat mana Jam? Kat bus stand, bus stand Sabak tau. Pasal Sabah ya. Tengok. Oh, nasi Ni impit dia. impitnya. Oi, besar. Ni, kalau kena makan kenyang umpama makan nasi sepinggan. Mana-mana yang lalu makan boleh habiskan ni. Mantap lah. Biasa kita beli kecil. Kalau biasa kita dapat yang kecil je. Kali kawan saya depan ni terkejut besar ni. Jenuh. Habiskan. Kita cuba lagi. Kita cuba dua ya. Extra daging ya. Extra daging. Dua. Okay. Mantap. Dua kali extra. Dua kali extra. Kuahnya pekat ya. Kuah dia pekat. Siapa nak mencuba boleh try ya. Satu lagi tau. Satu lagi. Okey, satu lagi slow ya. Ya, sekitar je.